Okay, hai. Sekarang kita nak masak pengat labu bersama sagu. So, first kali kita rebus labu. Next kita ada garam. Kita perlukan garam. Kita ada of course lah sagu. Kita ada gula merah kat sini. Kita ada sedikit gula putih. Kita perlukan sedikit je gula putih untuk buat tambah-tambah. Kita ada santan kotak. Okey, santan kotak. Okey, garam ni kita buat supaya dia lemak-lemak manis, masin itu. Oleh kerana kita tak ada daun pandan, kita boleh ambil je ni. Supaya ambil je, letak dalam 2-3 titik. Kita titik masuk dalam ni. So, sebab kita tak ada daun pandan, kita boleh je pakai ni. Apa je yang ada. Gitu. Alright, itu je. So, kita tunggu dia mendidih sehingga dia separuh masak. Baru kita boleh masukkan yang lain-lain macam tu. Okey, kita tambahkan kita tak ada daun pandan. Kalau siapa ada daun pandan boleh je masukkan daun pandan. Kita tak ada daun pandan, so kita masukkan paste pandan. Okey, gitu. Masukkan je sebab kita nak tinggal sikit, kita habiskan je. Okey, dia ada wangi pandan tu ada walaupun tak ada daun pandan ya. Macam tu. Alright. Pakai je apa yang ada. Macam tu. Okay. Belum masak lagi. Dia agak lama sikit sebab kita punya labu dia tak masak sangat lah. Okey, sekarang nampak tak dia labu kita dah semakin kuning, dah makin nak masak. Kita dah boleh masukkan gula merah. Kita masukkan je gula merah dalam ni. Masukkan sagu yang dah basuh. Jadi sagu ni kita dah basuh bersih ya. Basuh. Kita masukkan. Okey, kita masukkan lagi sagu. Lepas tu kita tambahkan gula sikit. Sebab kita rasa dia tak berapa manis sebab tak banyak kita punya gula merah tu tak banyak. Kita tambahkan gula sikit, gula putih. Okay, dia ada masak bersama dengan labu dulu. Dia ada masak dulu. Sampai labu tumpuk. Okay, nampak kita tunggu dia masak dulu. Okay, lepas tu kita cuba ambil satu. Kita tengok dia dah empuk belum. Dia dah nampuk ni. Okey, dia dah lembut. Okey, dia dah mula lembut. Kita dah boleh masukkan santan ni. Kita masukkan santan dan garam. Masukkan santan separuh dulu. Kacau. Kita memang nak kuah dia pekat pekat macam tu. Kita tak nak kuah yang cair-cair, tak nak. Kita memang nak pekat. Jadi dia sedap bau dia wangi, bau pandan ada, labu punya bau pun ada, memang sedap kita gaul-gaul. Lepas dah masuk santan kita memang kena terap kacau supaya dia tak pecah. Okay. Nampak biji sagu kita pun dah kembang cantik, warna dia pun cantik, warna dia pun sangat cantik ya. Api kecil je. Okey, api kecil je. Nampak. Sangat cantik Okey, kita masukkan lebihan lagi santan ni. Dah habiskan je semua. Biar dia lemak-lemak macam ni. Okey. Lepas tu rahsia nak sedap tu, lepas masuk santan, kita letakkan garam sikit. Biar dia ada lemak-lemak. Last kali baru dia rasa masin-masin tu. Kalau kita masuk awal-awal, rasa masin tu dah tak ada. Macam ni kita masuk last-last lepas masuk santan, baru kita masukkan garam. Nanti dia akan jadi sedap sedap, lemak-lemak, manis, masin macam tu. Okey. Nampak tak? Tu.
sedap makan ketika panas pada waktu berbuka puasa sangat sedap. Dihidang pada waktu petang-petang lepas balik kerja, suami balik kerja, kita hidangkan ni dengan air teh yang tawar-tawar. Memang sangat sedap sangat sedap. Ni kita kacau dulu, kacau sikit, dia ada buih-buih sikit, dia ada bergembung-gembung sikit. Lepas tu sekejap lagi kita dah boleh mati api. Tu kita tak nak dia masak lama sangat kita ada santan ni. Nampak sagu tu cantik kembang cantik kembang dia. Labunya pun dah masak macam tu. Okay. Sekejap lagi kita dah boleh hidang. Okay, kita nampak dia dah buih-buih, dia dah naik buih-buih macam tu. Okay, kita dah boleh matikan. Sedap Okay, sekarang kita matikan api. Alright, sedia untuk dihidang. So, masuk mangkuk, dihidang bersama dengan teh panas-panas kan. Teh cair-cair, teh tawar, memang sangat sedap Okey, sedia untuk dihidang. Memang sangat sedap lemak, manis, masin, memang cukup sedap sangat. Selamat mencuba semua. Bye.